Makna cerah mata hati. Suci daripada dua hadas. Maknanya dengan mandi. Nah, bagi yang hadas besar, dan dengan wuduk atau tayamum bagi yang hadas kecil. Ada hadas sengaja semayang haram. Tak sengaja tak haram. Semayang tak sah belaka, sengaja atau tidak. Kita ingat ada wuduk lagi, padahal ketuk dah tadi. Dia pergi semayang isya, tak berdosa. Semayang isyanya tidak sah. Kalau dia tidak ingat sampai kiamat, dia juga tidak berdosa. Dan dia tidak akan diazab di akhirat kerana meninggalkan semayang isya. Padahal dia semayang isya dalam keadaan tidak sah, kerana dia tak sedar dia telah batal, bukan disengajakan. Faham? Ketuk dah mayang lagi, sengaja haram. Nampak? Lepas tu ketuk dah, jangan semayang. Musim hujan pun ketuk. Malah nak turun ambil wuduk. Sejuk dah pula. Kena ada heater tak apa, air suam. Kena jenis turun telaga. Setan kata, bukan sama-sama bah. Sekala tak ada wuduk jadi guana kau. Kita kata, tak boleh, rasa-rasa tak boleh, tak kau. Setan kata pula, lebar dah. Kita pun, okey, bagi. Allahu Akbar. Tahu dah, aku lebang. Haram. La yaqbalullahu salati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda kama qala. Tidak akan menerima Allah Taala akan solat kamu dalam kamu sedang berhadas sampai kamu mengambil wuduk. Tuak belum semayang, dalam semayang ketuk batal, atau teringat tak ambil wuduk, atau teringat dah ingat mandi junub, haram kita sambung semayang. Umpamanya dibaca ihdinas siratal mustaqim, dia pun ketuk. Nak tubik malu, dah mayang jemaah, sambung wak lolok. Siratal ladzina an'amta alaihim, haram berdosa. Walaupun muntah imam kena tubik selalu. Kalau makmum duduk belakang boleh tahan kira, sah belakang. Tengah semayang teringat batal wuduk dah, lari bodoh. Dah kalau jadi tok imam, nak lari takut nak tani ketuk tembok. Jadi lah wak lolok je, wak lolok semayang, tahu dah tak sah. Wak lolok tu haram. Ni yang kata berlakon semayang haram. Dah kalau tunjuk cara sujud pada budak-budak, tu tak haram. Faham? Dah benda beza. Berlakon lain, dia pura-pura semayang, bukan semayang. Dia duduk tu tahiyat dah. Pengarah kata action. Haram. Bermain-main. Dan nak berlakon mana nak buat gambar orang semayang? Semayang sungguh, ambil gambar. Hak tu boleh kata ulama. Faham? Dah kalau ajar orang boleh. Contohnya kita tengok bini kita sujud tak betul, atau dia rokok tak betul, kita khabar jangan kau sujud gitu lain kali, sujud gini, kita pun sujud tak apa. Orang tak panggil berlakon bab semayang. Faham? Dia panggil mengajar. Dan bab mengajar lesen besar lalu. Bab tu tok guru cerah bini tak jatuh 14 kali pun. Pasal apa? Dalam mengajar dia buat contoh. Faham? Contoh gua ni ke, dia pun kata hak jatuh talak gini, aku cerai isteriku dengan talak 3. Jatuh tak di rumah? Dah jatuh. Pasal tu mengajar. Faham?